أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Nuzhi Mahfuz, rakan perjuangan saya. Terusnya yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Di sebelah kanan saya merupakan panel yang pertama untuk malam ini. Terusnya sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Don Daniel, yang bertugas di TV Al-Hijrah dan juga di Kuis. Terusnya Datuk Zakaria Hussein, yang telah menerangkan sedikit mengenai Masjid Al-Mustaqim yang bakal kita dirikan, yang bakal kita bina tak lama saja lagi. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, adik-adik, anak-anak yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersempena dengan 1 Disember 2012 samaan dengan 18 Muharram 1434 Hijrah. Mungkin ada yang dah lupa kan? Pejam telik, rupanya kita dah berada hampir ke penghujung bulan Muharram. Kita rasa baru je kita sambut awal Muharram, tetapi sekarang kita dah lebih daripada 15. Hari ini kita telah masuk 18 Muharram. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini merupakan pertembungan dua perkara yang besar. Apakah perkara tersebut? Kita telah dengar di luar sana, kan, sorakan yang cukup menggambarkan siapa yang telah menjaringkan gol. Malaysia kah? Indonesia kah? Sebab saya duduk area dekat dengan highway tu, bawah tu ada pekerja-pekerja Indonesia yang membuat rumah kan. Jadi bila Indonesia lawan Singapura malam tu, bila mereka bersorak, saya satu sorak ni kan, berapa Indonesia dalam gol. Jadi kat sini kita dengar dekat bawah sana, sama ada Malaysia gol ataupun Indonesia yang telah dapat gol dahulu, tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah, itu dia perkara dua pertembungan bola sepak Raja Kapal Malaya dan juga pasukan Indonesia yang sedang bertarung. Mereka ini berlawan untuk mengejar kejayaan Piala Suzuki, di mana kejayaan itu jelas kita dapat kalau menang dapat piala, dapat duit, dapat rumah dan pelbagai lagi lah. Dan yang keduanya kita lihat pada malam ini, alhamdulillah, saya lebih seronok bila melihat adik-adik, anak-anak yang kecil ni sanggup datang dekat sini betul-betul nak mendengar perkongsian ilmu tentang hijrah, masjid, peranan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi bersama dengan ustaz-ustaz yang tidak asing lagi. Kalau kita tengok Ustaz Rizal ni, blognya Saiful-Islam.com dan karya yang masyhur, bila kita katakan Aku Terima Nikahnya. Sebelum saya kahwin tu, saya beli kitab buku ni, tuan-tuan dan puan, Aku Terima Nikahnya, seronok. Dan seorang lagi selebriti TV Al-Hijrah, Al-Fadhil Ustaz Don Daniel. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di Padang sana, di Stadium Nasional Bukit Jalil, kita tengok lebih kurang 80,000 penonton yang di belakang itu kata-kata yang cukup bermakna. Kita bina rumah Allah di dunia
Allah bina rumah kita di syurga, yang itu terletak dulu dalam kepala kita. Terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan untuk berkongsi wacana pada malam ini. Saya memulakannya dengan kita melihat sedikit kepada sorotan peristiwa hijrah Nabi SAW yang saya rasa di Bandar Seri Putera dan juga kawasan kejiranan ni ada banyak surau. Maka sudah tentulah topik hijrah ni dah banyak diperkatakan ya. Sebab malam ni dah 18 nak masuk 19 hari bulan Muharram ni, maknanya sudah tentu banyak diperkatakan. Cuma saya nak ambil daripada satu sudut saja. Sebab bila kita nak bercakap tentang masjid, hijrah, kita tak boleh lari daripada melihat apa yang berlaku di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menjadi asbab kenapa hijrah tu diingat dalam bentuk macam kita ingat sekarang. Pada tahun ke-17 Hijriah, ya, tajuk sejarah ada orang muak siap tahun 17 Hijriah, di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pemerintahan Islam ni dah jadi besar. Jadi pada masa tersebut seorang sahabat yang merupakan gubernur kepada Umar Al-Khattab ini, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari ya, radhiyallahu anhu, dia ni membuat sedikit pengaduan. Dia kata bila dia dapat surat daripada Umar, surat Umar ni tak ada tarikh. Bila tak ada tarikh, dia tak tahu mana satu arahan yang dulu, mana satu arahan yang kemudian. Samalah macam di Twitter ya, bila Malaysia kalah dengan Singapura, orang mengamuk kat Twitter ya, Raja Gopal, what have you done? Oh ya, lepas 2-3 hari lepas tu Malaysia menang pula. Tiba-tiba ada orang terlambat nak retweet Twitter tu, dia retweet 2-3 hari lepas tu dia kata Raja Gopal, what have you done? Jadi orang heran pak, pasal apa pula, apa salah Raja Gopal elok dah menang siang tadi. Jadi bila tarikh tak ada, hari bulan tak ada, jadi masalah. Maka Abu Musa Al-Ash'ari telah meminta Umar Al-Khattab untuk mempertimbangkan penyelesaian. Umar Al-Khattab panggil sahabat-sahabat, bincang. Kita ni tak ada kalender. Orang Islam pada masa itu tidak ada satu kalender yang khusus. Mereka menamakan tahun-tahun mereka mengikut peristiwa-peristiwa penting. Maknanya tahun kelahiran Nabi SAW, kalau ikut kalender, orang kata kalender orang putih kita ni, Rasulullah SAW itu dilahirkan pada lebih kurang dalam tahun 570 ataupun 571. Maknanya 570 tahun selepas kelahiran Nabi Isa AS. Jadi tahun itu disebut oleh orang Arab sebagai tahun, adik-adik mungkin ingat lah, ayah orang ingat kan, anak-anak ingat, tahun gajah ya, Amul Fil. Sebab pada tahun itu tentera daripada Yaman datang serang Mekah menaiki gajah. Dinamakan tahun itu tahun gajah. Sama macam orang Melayu lah. Kalau saya ingat opah saya dulu, kalau tanyalah ya, maknanya tahun berapa opah kahwin, dia tak berapa boleh nak sebut tarikh bila. Dia kata tahun banjir merah. Dia kurang gitu. Maknanya merujuklah kepada satu peristiwa banjir besar yang berlaku pada masa tersebut. Jadi Umar Al-Khattab bincang dengan sahabat-sahabat ni. Ada cadangan kata kita mulakan kalender Islam ikut tarikh kelahiran baginda. Cadangan ini Umar tak terima. Sebab dua perkara. Yang pertama, tarikh lahir memang selama-lamanya tak berapa penting bagi orang-orang Arab ni. Tarikh lahir tidak penting. Yang penting dah beranak jadi apa, itu lagi penting kan ya? Jadi birthday ni bagi orang Arab ataupun kemudian kita kata orang Islam, dia tak berapa berat. Dia tak macam orang Kristian. Sebab orang Kristian paksi agama dia ialah Isa AS, maka sudah tentulah yang paling besar ialah kelahiran Isa. Maka kalender orang Kristian ikut kelahiran Nabi Isa. Jadi Umar Al-Khattab tidak mahu orang Islam serupa macam orang Kristian. Cadangan pertama ditolak. Ada cadangan supaya kalender Islam mulakan pada tarikh turunnya wahyu, juga tidak dipersetujui oleh mesyuarat. Lalu cadangan yang ketiga ialah mencadangkan supaya ini yang jadi tajuk kita malam ni, supaya kalender Islam itu ditandakan berdasarkan kepada hijrah Nabi SAW. Menjawab soalan yang ditanya oleh Imam Muda Aran kita tadi, apa besarnya hijrah, apa pentingnya hijrah sehingga kejadian itu dipilih
dan dipersetujui oleh Umar Al-Khattab dan para sahabat untuk menjadi tarikh permulaan kalender Islam. Baik, yang pertama, Nabi SAW, sekadar maklumatlah, nota-nota kaki kat bawah. Saya ni duk masuk kelas-kelas sejarah ni, jadi kepala duk teringat nota dalam kelas ya, kan? Jadi minta maaf tuan-tuan puan-puan, awal-awal ni kita kongsi dululah tajuk ni. Hijrah Nabi SAW dia tidak berlaku pada bulan Muharram. Ya, hijrah baginda mula berlaku dan Rasulullah keluar daripada rumah pada akhir, lebih kurang minggu terakhir pada bulan Safar. Ya, pada masa tersebut Rasulullah pergi ke Gua Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersembunyi lebih kurang selama kira-kira dalam 3 hari, dan telah menyambung perjalanan sampai di Quba pada 1 Rabiul Awal, ya, pada tahun berkenaan. Dan selepas beberapa hari, dan ketika di Quba itu Nabi telah membina masjid yang pertama, ya, di dalam Islam, iaitulah yang dikenali namanya sebagai Masjid Quba, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Ya, masjid yang dibina di atas takwa. Ini merujuk, ulama tafsir kata merujuk pada Masjid Quba. Jadi kemudian hijrah berlaku. Cumanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Umar supaya tarikh kalender tu start dengan bulan Muharram. Sebab bulan Muharram selalunya dilihat sebagai permulaan yang baru, dan orang baru balik mengerjakan haji, jadi maknanya semangat baru, seronok dengan baru. Jadi pilih Muharram sebagai bulan yang pertama. Maka 1 Muharram tahun 1 Hijrah ialah bersamaan dengan tahun 622 kalender gaji kita telah. Baik, dan sampailah sekarang hijrah kita sambut dan kita kenal sampai pada hari ini. Baik, kenapa para sahabat memilih hijrah? Sebelum daripada berlakunya peristiwa hijrah, kalaulah Islam ini ceritanya adalah sekadar untuk amalan peribadi, amalan peribadi tidak begitu menjadi masalah untuk diamalkan di Mekah. Tetapi Islam itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia datang bukan sekadar untuk urusan peribadi, tetapi Islam itu nak dikedepankan untuk juga menguruskan masyarakat. Dan nak menguruskan masyarakat, Islam di Mekah tak boleh buat itu, kerana tekanan demi tekanan yang dikenakan. Jadi maknanya, kalaulah ikut idea kita sekarang ni, sekarang ni, mungkin kalau nak ikutkan cerita, tak ada keperluan lah untuk hijrah tu. Bagi orang-orang yang berkata orang sini tidaklah, orang tempat lain. Kalau orang sini sebut begitu, tak campailah 4 juta hari ni kan, Alhamdulillah. Tapi orang mungkin kat tempat-tempat lain yang kita nak sampaikan mesej ni, bila kita ajak dia bermasyarakat, dia kata jangan campurlah urusan saya, kubur masing-masing. Dia kata begitu. Jadi kalau orang yang kata kubur masing-masing, dia memang tentang hijrah ni memang tak ada sebab kenapa perlu berhijrah. Sebab kalau setakat nak kubur masing-masing di Mekah tak ada masalah. Ya, daripada hidup sendiri, mati pun sendiri. Tapi kita tidak begitu dengan bomban. Kalau orang yang boleh sombong kata kita ni nak kubur masing-masing ni, bagi tahu dia mati, esok pergi kubur sendiri. Korek lubang sendiri, masuk lubang sendiri, tambah sendiri. Tak payah panggil orang masjid datang nak tahlil ke apa ke dan sebagainya, buat sendiri. Tak mungkin. Kaya macam mana pun, cerdik macam mana pun, tinggi macam mana pun kelulusan, akhirnya kita berhajatkan kepada orang. Dan kita bukan hanya berhajatkan kepada orang apabila kita dah mati, masa beranak pun kita perlukan orang. Saya tak pernah dengar budak keluar daripada mak perut mak, dia kata tak apa doktor biar tali pusat saya putihkan diri kau. Ya bahasanya. Tak ada, orang kena potong dengan tali pusat dia. Dan bila budak ni dah umur setahun, malam-malam tak boleh bernafas, asma, malam bapak bawa anak pergi klinik kesihatan. Kata doktor di klinik apa? Minta maaf lah pakcik, kami di klinik ni polisinya kubur masing-masing. Kalau doktor jawab macam tu, mati budak tu. Umur 5 tahun. Minta maaf, saya ni orang kampung kat Limah, Perak tu tak boleh nak sorok keperakannya, ya.
Jadi umur 5 tahun bawa pula pergi ke tadika. Cikgu terimalah anak saya ni, ajarlah lebih kurang ni, buat macam anak cikgu sendiri. Kata cikgu di tadika, minta maaf kami di tadika ni memang polisi ni kubur masing-masing. Jawabnya bodoh sampai tua lah, tak ngaji ya. Jadi maknanya daripada kita kecil sampailah kita tua, sebenarnya kita ni sentiasa hidup berhajatkan kepada orang. Dan bila kita berhajatkan kepada orang, itulah datangnya Islam Madinah, iaitu Islam yang nak bercakap, nak berfungsi bukan hanya untuk keperluan peribadi, tapi juga untuk mengatur satu masyarakat yang berpegang dengan amalan-amalan Islam. Jadi berlakulah peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah keluar pergi ke Quba, transit sekejap beberapa hari, kemudian pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah, antara perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW, seperti mana juga di Quba, baginda membina masjid. Bina masjid tidak pantas, makan masa yang panjang. Baginda menumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama lebih kurang dalam sekitar 8 bulan ya, sebelum masjid dan juga rumah baginda yang bersebelahan dengan masjid siap dibina untuk dihidupi dan dipraktikkan oleh umat Islam. Bila ada masjid, maka umat Islam tidak lagi seperti umat Islam di Mekah. Umat Islam di Mekah, umat Islam yang ketakutan, umat Islam yang sukar bersuara, umat Islam yang diperkotak-katikkan, umat Islam yang tidak dapat menyatakan pendapat dan pendiriannya. Tetapi apabila orang Islam pindah ke Madinah, ada satu masjid mula berfungsi sebagai satu komuniti, maka barulah kekuatan itu datang. Betul lah sangat kata-kata Datuk Nenek kita. Ya, kita ni macam lidi. Kalau sebatang lidi senang dipatah, tapi apabila kita diikat, seikat, maka kita jadi kuat. Jadi kita sebagai orang Islam yang benar-benar boleh menjadikan kita orang Islam yang orang yang mempunyai izah dan kekuatan apabila kita bersama. Baik, satu poin yang terakhir, musimnya yang pertama ni sekarang nak warm up ya. Tadi petang saya ada satu program dengan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ada sahabat kata dia teringin nak datang ke forum ni, tapi dia kena pergi stadium. Bukan tengok bola, tapi sebab dia bertugas ya, pasukan perubatan. Jadi kita di sini pula datang sini walaupun hati tu teringin nak tengok bola ya. Tak apa, dengan bantuan iPad, iPhone ya, dengan segala telefon, ikutilah secara langsung. Dan kalau ada berita-berita terkini boleh tweet ya, dan insyaAllah kita update. Jadi jangan tak dengar pula lah, nak dengar Ustaz bicara semua kan. Jadi yang bahagian yang last kali yang saya nak sebutkan pada malam ini, bila masjid telah diasaskan di Madinah, insyaAllah Ustaz akan mungkin boleh panjangkan lagi. Fungsi-fungsi yang berlaku di dalam masjid itu sangat pelbagai. Semua urusan dilakukan di masjid Nabi SAW. Mengatur kumpulan peperangan, menyelesaikan masalah, dakwah dengan Muslim dan non-Muslim, namakan apa sahaja, asalkan ia kebaikan itu di masjidlah tempatnya. Maka saya kira tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita ada banyak surau di kawasan-kawasan yang merujuk kepada lokaliti-lokaliti Bandar Seri Putra ini, tetapi pembinaan Masjid Al-Mustaqim insya-Allah apabila terrealisasi akan memberikan satu makna besar yang boleh manfaat kita sama, yang manfaat dia bukan untuk kita sangat, tapi untuk ni adik-adik yang datang ni ya, untuk mereka. Dan kita amalkanlah semangat yang diajar oleh Datuk Nenek kita dulu, tanam pokok durian ya. Dia tanam durian, dia tak sempat makan. Dia tanam durian tu dia mati. Yang makan durian anak cucu. Jadi begitulah semangat yang sama. Kita nak berusaha untuk membina masjid, untuk mengusahakan hal-hal seperti ini. Umur kita tak tahu tinggal berapa banyak lagi, tapi yang pasti manfaatnya insya-Allah untuk generasi-generasi yang akan datang, yang mesti usaha dan manfaatnya itu bermula daripada kita. Bila? Bukan esok, insya-Allah bermula daripada malam ini. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kepada